Uh, bau tak? Bau tak? Ada bau something? Tak. Bau-bau dia awak kan habis. Pergi bayar. And then lepas ni kita nak pergi mana? Cepat. Tak bagi Sephora. Sephora? Haa. Okay, jom. Murah rezeki selalu. InsyaAllah, amin. Boleh belanja setahun 20 pasang. Wow. Kau kaki ada 2 je nak 20 pasang. Abang. Bacot lah. Abang. Cepat. Abang, I love you. Ni maksudnya apa? Maksudnya duit dah habis. Balik masuk kereta. And then we have satu je tak ada dalam bilik ni. Apa? Sejadah. Oh, wah. Semayang ke? Semayang. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back again to Wan Kancil YouTube channel. So today, kita orang nak cari hadiah adat tembam. So sekarang kita orang dah sampai dekat pavilion. And then ni kita nak cari makan dulu, lapau. And then baru kita pusing-pusing jalan-jalan, okay? So let's go. Hari ni nak pau dia. Nak pau dia makeup, nak pau dia kasut, nak pau dia makan. Wah, Semua nak pau? yes. Setahun sekali je dapat pau birthday. Tahun sekali lah. Sekarang kita tengah tunggu makanan sampai. Tu nak makan oriental kopi. Tapi ya Allah beratur. Mau 1 jam dapat makan. Dah lapar. So kita orang makan dekat Chicken Rice Shop. Ni pun tadi kita beratur sebenarnya. Lepas tu kedai kan tak banyak sangat sini. Sini kan banyak kedai Cina. Kedai yang Melayu, food court. Ada food court lah, tapi food court pun ramai. So makanan kita dah sampai. Nasi 1, 2, 3. Ni, yang 2 nasi ni dia makan. Ada order set 3 sebab nak ni bendi. Sebab nak Sebab kalau set yang 2 orang toge tak suka. okey lah. Air pun 3, 1, 2, 3. Lagi satu siapa nak minum? Ha? Lagi satu siapa nak minum air? Anak dalam perut. Anak dalam perut. Sudu. Buat sini ayam tu. Eleh tembam. Happy birthday Mbam. Oi. Senyum lah si cik. Senyum lah tu. Kau hadiah. Tembam. Ya guys, jom makan guys. Bismillah. Guys, kita orang dah habis makan. Cantik ya KL nak tembam. Kalau malam cantik tu. Bisa kau ambil gambar situ ni? Boleh? Kita sudah jumpa Noveland. So let's go, kita mencari nak tembam punya kasut. Sini, kiri. Sana, kat belah tengah. Tadi saya dah masuk dulu dah, saya dah tengok-tengok dulu. Pink lah siap, what the fuck. Ni. Cantik. Cuba tanya saiz. Kau ada ni lawa. Mana? Ni lawa. Awak nak ni kan? Tapi macam susah masuk baju je. Senang, kasut tak kisah. Main je kita buat outfit check. Cantik tak baju? Cantik. Ya tembam dah dapat saya sedia guys. Cantik tak? Style lah. Cantik tak, Bi? Cantik. My first New Balance. First pula, dah banyak lah. New Balance first. Ha. Biasanya kita pakai Nike. Oh ya. Yeah. Nike dengan Puma. Ni first New Balance. Okey lah. Ambil. Cantik gila. 2 minggu tunggu ni. Ada birthday. Alhamdulillah. Thank you, Bi. Nak tembam punya apa kasut dia dah dapat. Abang tu tengah siap-siap, lepas tu kita nak pergi bayar. And then lepas ni kita nak pergi mana? Cepat. Nak pergi Sephora. Sephora? Haa. Kau nak pergi hotel dulu? Sephora. Hotel dulu? Sephora kat luar? Haa, Sephora bawah ni je. Oh iya, bawah ni? Ha. Bawah ni jom kita nak terus lah. Bawah ni? Boleh? Pergi hotel. Jom. Outfit for today. Birthday dia yang bayar. Lah. Kita sebagai lelaki. Selagi boleh pau kita pau. Sini ah. Itulah suami yang sebenar, pau isteri. Pin. Dia kupin tu. Tu lah tu. Kasih datang lagi. Okay. Terima Terima kasih. Nampak macam kita yang bayar kan? Tapi tu kat bank dia. Ya. Tu kat bank isteri dia, tapi duit dia dekat bank isteri dia. Itu baru betul. Suami. Tu baru betul suami syurga. Duit semua bagi bini biar bini handle. Masya-Allah. Betul tak? Biasa kalau suami handle duit, rumah tangga mesti bolak-balik ni. Sebab suami akan simpan belakang. Biar isteri handle duit. Bandar apa confirm cukup. Awak pernah ke Buluk tak kat rumah? Awak zoom ke kita kan?
My first New Balance. Alhamdulillah. Thank you baby. Okay, jom. Murah rezeki selalu. InsyaAllah, amin. Boleh belanja setahun 20 pasang. Wow. Kau kaki ada 2 je nak 20 pasang. Ada eskalator je. Naik mana bi? Bawah lah. Bawah ni. Oh, Sephora eh? Dia kan pakai baju gambar kuda, jalan main laju macam kuda orang. Baby. Dah ada KL lah. Mana? Nak cari apa, Bab? Nak cari apa yang boleh pau awak. Kita nak 1-2 barang je. 1-2 barang je dekat Sephora. Wah ha ha. Bau tak? Bau tak? Ada bau something? Tak. Bau-bau dia awak kan habis. Boleh. Dan claim second hadiah. Thank you B. Thank you. Kita akan cantik-cantik lagi untuk awak. Boleh. Tapi kurus nanti. Kurus kan? Makan modal lah kurus. Makan sihat lagi mahal daripada makan yang tak sihat. Kita sudah beli kasut, kita sudah beli makeup. Nak pergi hotel, rehat-rehat. Lepas semalam keluar makan Bi. Makan. Bi, okey tak? Poket masih bernyawa tak? Ada lagi. Yeah. RM5, RM10 ada kan? Itu duit parking tak lepas. I'm a happy wife. Woo. Husband tengah pergi toilet, abang tengah pergi toilet. Dia macam tengah bemuk sikit, dia kata wife dia tak happy. Dia bawa pergi berjalan macam nak surprise. Dia actually wife dia happy je, cuma wife dia jenis tak pandai reaction sangat. Tapi kalau tengok video ni kita happy. Kita happy, terima kasih sanggup ambil cuti, bawa kita pergi berjalan, belikan kita macam-macam, belikan kita kasut, makeup. Makeup ni 2 barang je RM500. So terima kasih sangat. Terima kasih untuk semua effort awak. Tapi lepas ni tak payah pun keluar duit banyak-banyak. It's okay, cukup awak ada dengan kita, awak doakan kita selalu, setia dengan kita, hargai kita, hormat kita sebagai seorang isteri. Lepas tu tolonglah doakan kita mengandung. Sebenarnya tu hadiah paling besar yang kita nak, mengandung. Tapi benda tu kita tahu tak siapa boleh bagi. Sebab benda tu kan Tuhan yang atur. So it's okay Bi. Terima kasih. Thank you so much. Thank you for everything. Semoga rezeki awak makin melimpah ruah. Awak sihat selalu supaya boleh kerja lebih keras untuk cari rezeki untuk kita, untuk Chloe, untuk Bobo. Mengumpat. Okay, bye. Cantik dia baju awak Bi. Cewek belakang. Oh, cantik style. Tu depan. Okay, style. Suami siapa ni? Inilah suami saya. Bagus siapa pakai iPhone? Kau belagak gila. Awak zoom muka kita gila. Dah. Dosa je tak zoom ke awak apa. Kita ambil awak smart-smart je ni. Ya je. I love you. Tak payahlah, Bam. I love you. I love you more. Tak dengar. Dengarlah. Kita tak dengar. I love you more. I love you more I apa? love you more. Cepatlah, Bam. I love you je. I love you more tu, Bam. Apa gitu? I love you je. I love you more tu, Bam. I love you more. Sayang. Apa? I love you abang. Boleh. Abang. Bacotlah. Abang. Cepat. Abang I love you. Eh. Abang I love you. Ni maksudnya apa? Maksudnya duit dah habis. Balik masuk kereta. Ada. Mak dah tembam. Dia dah pau Thank ni. you. Dah pau Sephora, lepas tu pau ni pula. Cepat, jalan. Nak beli IT live. T-Live. Kiri, cepat. Buat makan ni tak sedap. Hai guys. So sekarang kita dah sampai destinasi hotel kita. Next hotel. Next hotel malam kedua. This is the real hotel. Habis malam bukan real? Sebab tu sebab last minute. Last minute. Okay. Ni sebab ni dah plan. Ni dah plan. So nanti kita buat apa ni nama dia ni? Hotel tour Dak Tembam yang akan handle, okey? Dia memang suka benda gini. Betul, Bam?
Kenapa ni pas sebab awak dah bagi kita barang-barang hadiah? Yes. Saya tak pandai lah nak review-review. Pokok petai ke apa kat hotel ni siap? Mana ada? So Dak Wan tengah check in. Dia pergi check in, kita duduk sini kejap menunggu dengan barang-barang. Cantik. Ya, so cantik. Cantik gila. Damn. Lawa. Dua tahun tu gini kan senja-senja ambil gambar sumpah style. Sebab nampak tu lighting dia. Tapi sebab dah penat ah. Dah penat and dah malas. Cari bilik. Dia kita 354. 354. 354. So ujung lah. Jom. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ooh. Ada cermin. Oh, ni cermin. Suami kita dah sampai. Tadi kat kita tahu dah ambil apa, kata ada barang tinggal. Happy birthday. Bila tak beli? Ha? Apa kat mana? Bawah ni ke apa? Wah, jatuh. Kau beli kat mana je? Ada lah. Tak lah. Kat Melaka lah. Kau letak kat mana? Ada lah. Tanya-tanya pula. Birthday dengan kek. Ini kita request. Masih. Ja, thank you. Comel lah kek dia. Okay, so sekarang kita nak buat room tour. Ni pintu masuk and then sebelah pintu kita ada cermin besar, boleh OTD esok. Okay. And then cermin ni bilik air dia. Jom tengok bilik air. Besar gila, cantik. This one dia punya makeup room tau, bilik makeup. So kita boleh makeup dekat sini. And then sini ada pintu untuk mandi. Mandi, alamak. Biar nampak kita tak? Habis lah mandi, nampak ah. And then sebelah sini dia punya toilet. Oh, nampak tu. Cantik. Cantik kan? Cantik gila. Yang penting ada ni, this one vanity mirror. So kita boleh make up esok dengan aman. Okay. And then keluar bilik air. Tepi ni ada ni. Ni favourite that one. Dia kalau mana-mana hotel dia akan cari benda ala ni. Baju. Sini habis. Ini yang paling penting. Kena ada serika dengan iron. Ada iron dengan apa ni? Nama dia? Iron board. Iron board. So Okay. Mr. Rizwan Fazil akan pakai benda ni. Yes. Tutorial jadi orang kaya, okey? Ni benda paling dia bagi kalau dia jumpa. Oh, sukalah ada iron dengan iron board. Biasa ada hotel dia bagi iron je. Lepas tu kena iron atas katil ni. Dislike. Mana? Kosong Pak. Okay. Orang kaya bangun pagi. So hari ni Datuk akan room tour, okey? Jom ikut Datuk. Nampak beg ni berisi 1 million ringgit, okey? You see my name? Good evening Mr. Rizwan Fazil. Yes, good evening. You know how cost this art? How? How much? 500,000 ringgit. So RM. cheap. So cheap, yes. But this pot, you know how much? 5 ratus apa? 100. 500,000 USD. Okay, let's go. So right there we have a table for the working gitu. And then this is chair for you sit here. And then this chair for your, like me, acah-acah boss, Duduk main trade. main trade. And then we have a table. Wow, have rak in the inside. Okay. And then we have a, you know, the lamp switch. You know what use for this king bed for park. Bapak kau.
Okay. Bodoh Let's go. lah. We have a flower right there Wow, my For- sugar daddy bagi. for this girl birthday. And then we have this connect 1 KL. This phone connect 1 KL. Okay. Oh, just angkat. Yes sir. Yes sir. Maksudnya kalau angkat tu untuk duit masuk je lah. Yes. Okay. You know this? Okay, for what? For what? You know when you park. No. Je. Okay, and then we have satu je tak ada dalam bilik ni. Apa? Sejadah. Oh, wah. Semayang ke? Semayang. Sejadah tak ada. But it's okay. We have a surau in this hotel. Don't worry. You kiblat pun tak ada tu. Oh, no. Sorry. My bad. Kiblat. Semalam hotel India pada kiblat tau. Gitu. So, Tu sugar daddy. Tengah main trade. So ni lah bilik dia korang. Dia nampak kecil sikit sebab kita pakai apa? Pakai 1 lah. Ni kalau 05. Dia besar tapi sebab besar. kalau besar. Lepas tu yang bestnya banyak cermin. So nak OTD dekat bilik air ada, 2 bilik air ada, kat sini ada. Bawah ni ada ni. Dia punya air-air. And then yang ni dia punya peti ais. Yang ni apa Bi? Kosong kot. cawan-cawan for Cawan-cawan. party. Yes. Yes. Okay. Come And then here. ni dapat kek. This Baca. Happy birthday M Resort Hotel. Ya. You know this now my graph. Nampak? Jauh tahu. Hijau-hijau ni semua naik. Tapi yang merah Yang mana hijau? ni rugi ni. Ini sebenarnya Google kita screenshot. Dah screenshot yang 4 tu. So ni lah that's hotel all. dia korang. So malam ni kita tengah ada fikir-fikir nak keluar makan ke ataupun nak makan kat hotel. Sebab kita nak keluar malas sebab dah penat. Dah bayar hotel 400. So kita kena duduk hotel je. Sebab ni pun dah pukul 8 malam dah sebenarnya ni. Pukul 8. Buka bilang saya tu. Dah pukul 8. So better duduk bilik, duduk rehat, esok keluar. Tapi tu lah. Tak ada pemandangan. Dah malam. Nampak ah? Dari sini nampak sah. Kita tak nampak. Pemandangan dia. Pemandangan. apa macam atap. Atap anjing. Atap. Aduh. So that's all. So ni je lah room tour dia. Ni kalau Dakwan mandi nampak lah. Memang ni tak ditutupnya. Yalah. Suami isteri kan. Ya tak ada kita ni. Oh, kita rasa ada lah. Ni lah. Jap. salah bawa Datuk ni di sini. Datuk nak mandi. Datuk nak mandi. Bacot gila Datuk keding. Oh ada ni lah. Kenapa nak tutup? Tak ada lah. Nak try je. Okey lah sebab ada hotel. Kita Tak ada tutup. Kita ingatkan bila kunci dia pop gitu. Kan Oh, tak semahal tu lagi. Itu mungkin satu malam 2,000. Ini baru 400 lebih. So that's all guys. Datuk one rest. Okay. Okey lah ni boleh tutup. Tapi so kalau pergi dengan kawan boleh tutup. Sebab ada hotel. Pergi dengan kawan. Mak kau tak tutup. Mak mandi lah kau pandai. Come here. We same ni. In the mirror. Come here. Dah tu tak ada buntut lipih. So guys, night, morning. You don't laugh lah. Night, morning, we see again. Bahasa Inggeris. From in English com. Bye. Assalamualaikum. Awak punya jadi, siap. Kita dah MGHS. Again. I told you already. Okay. Again. I'm MGHS student. Shut up. Come. I'm ex Melaka Girl High School. You That Islam. we think we must end this content now. I'm sorry, unfortunately. Okay. Night, morning, we see again. Com in English com. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. My Glock in the gas room, stay with me. Not gonna edge, just how they wrong when they rated me. Okay, they hated me. Take a big talk tree, take a hit of weed, make space between, make them squeal. Only pain will be motivating me.